Projek kumpulan kami adalah projek Ekoterm Box. Haba ialah satu bentuk tenaga yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Kadar perpindahan haba dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan. Dalam kehidupan harian, terdapat bahan yang membenarkan haba mengalir dengan mudah dan terdapat juga bahan yang menghalang atau melambatkan pengaliran haba. Pengetahuan ini digunakan dalam pelbagai produk seperti peti sejuk, termos dan kotak makanan. Projek Ekoterm Box dibina bagi menunjukkan keberkesanan beberapa bahan penambah haba iaitu pasir, kain, habuk kayu, polystyrene, kapas dan tisu dalam mengekalkan suhu sejuk. Fake ice diletakkan di dalam setiap ruang yang mengandungi bahan penebat yang berbeza sebelum suhu akhirnya direkodkan menggunakan termometer inframerah. Hasil daripada keputusan tadi, murid akan membina bekas Ekoterm Box khas untuk menyimpan botol air atau makanan bersaiz kecil. Murid sering memahami konsep penambah haba hanya melalui penerangan dalam buku teks tanpa melihat sendiri bagaimana sesuatu bahan mempengaruhi kehilangan haba. Akibatnya, murid suka membezakan kod doktor dan penebak haba. Kedua, murid kurang memahami mengapa sesuatu bahan digunakan dalam pembuatan peti sejuk, termos atau bekas makanan. Ketiga, pembelajaran menjadi tak nampak kerana tiada pengalaman menjalankan eksperimen sebenar. Penyertaan masalah pertama antara pasir, kertas, habuk kayu, polystyrene, kain dan tisu, bahan manakah yang paling berkesan sebagai penambah haba? Penyertaan masalah kedua, adakah jenis bahan penabat mempengaruhi suhu fake ice selepas dibiarkan selama 5 minit? Penyertaan masalah ketiga, bagaimana konsep penambah haba diaplikasikan dalam kehidupan seharian melalui pembinaan Ekoterm Box. Hubungan dengan buku teks dan DSKP Sains tahun 4. Tema Sains Bahan. Tajuk 8.0 Bahan. Standard kandungan, sifat bahan. Standard pembelajaran. 1. Mereka cipta objek dengan mengaplikasikan pengetahuan sifat bahan. Yang kedua, menakul pemilihan jenis bahan yang digunakan dalam mereka cipta projek. Objektif projek. Pada akhir projek, murid dapat pertama, mengenal pasti bahan penambah haba yang paling berkesan. Kedua, membandingkan perubahan suhu fake ice bagi setiap bahan penabat. Ketiga, menjelaskan hubungan antara jenis bahan dengan kadar kehilangan haba. Keempat, mengaplikasikan konsep menambah haba dalam mereka bentuk Ekoterm Box. Bahan-bahan fasa 1. Menentu bahan penambat terbaik. Pertama, 2 kotak kasut. Kedua, kapas. Ketiga, polystyrene. Keempat, tisu. Kelima, pasir. Keenam, habuk kayu. Ketujuh, kain. Dan yang terakhir sekali ialah fake ice. Langkah pertama, potong pembahagi kotak dengan menggunakan kotak lain. Langkah kedua, susun pembahagi kotak seperti di dalam gambar di bawah. Langkah ketiga, gam pembahagi kotak. Langkah keempat, letakkan bahan-bahan penebat di dalam pembahagi kotak. Langkah kelima, bahan penebat telah disusun dalam pembahagi kotak. Bahan-bahan fasa 2. Produk Ekoterm Box. Pertama, polystyrene. Yang kedua, 1 kotak berbentuk kubot. Dan ketiga, tali. Langkah pertama, buang salah satu bahagian sisi kotak dan jadikan ia bukaan. 2. Potong polystyrene. Yang ketiga, susun polystyrene yang telah dipotong di dalam sekeliling kotak. Yang keempat, tutup bahagian tepi kotak dan tampal dengan tip. Yang keenam, tampal polystyrene pada bahagian sisi kotak yang dipotong tadi untuk jadikan sebahagian penutup Ekoterm Box. Yang ketujuh, membuat ikatan tali sebagai pemegang bekas. Fake ice 20 biji RM8, polystyrene 1 keping RM3.80. Kotak dan bahan penebat adalah daripada bahan yang terpakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah projek kumpulan kami Ekoterm Box. Tujuan kita buat
projek ini adalah untuk mengetahui mana satu penebar haba yang paling terbaik. Dekat dalam ekor termbos ini ada polistring, pasir, kain, habuk kayu, kapas dan juga tisu. Bagaimana nak tahu dia adalah penebar haba yang terbaik adalah mengambil fake ice dan meletakkan ke dalam setiap ruangan. Dan kami akan mengambil suhu menggunakan termometer inframerah dan catat ke dalam kertas. Selepas 5 minit, kita orang akan catat dalam kertas. Jadi kita akan tunggu selama 5 minit. 5 minutes later. Selepas penyiasatan tadi, kita dapat lihat polistring ialah bahan penambah paling baik daripada semua bahan-bahan penambah yang kita ada. Kenapa polistring itu menjadi bahan penambah yang terbaik? Kerana suhu fake ice di dalam polistring itu suhu yang paling rendah. Ini adalah projek ekotermbos kami fasa kedua. Dekat dalam ni adalah polistring. Daripada fasa 1 tadi, kami dah uji polistring adalah bahan penambah haba yang paling terbaik. Jadi dekat dalam ni kita boleh bubuh makanan panas, minuman sejuk, hanya sekecil sahaja. Sekian daripada kami. Impak terhadap PDP. A. Meningkatkan kefahaman konsep. Murid dapat melihat sendiri bahawa setiap bahan mempunyai keupayaan penambah haba yang berbeza melalui bacaan suhu sebenar. B. Pembelajaran berasaskan inquiry. Murid membina hipotesis, menjalankan eksperimen, mengumpul data dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti. C. Pembelajaran bermakna. Konsep haba dikaitkan dengan situasi sebenar. D. Menggalakkan kemahiran proses sains. KPS. Murid berpeluang pertama, memerhati. Kedua, mengukur. Ketiga, mengelas bahan. Keempat, membuat inference. Kelima, meramal. Keenam, mentafsir data. Ketujuh, membuat kesimpulan. E. Menerapkan elemen STEM. Pertama, sains, konsep haba dan penebat. Kedua, teknologi, penggunaan termometer inframerah. Ketiga, kejuruteraan mereka bentuk ekotermbos. Keempat, matematik, merekod, membanding dan menganalisasikan bacaan suhu. Menggalakkan kebat. Murid dapat menilai bahan yang paling sesuai digunakan serta dapat memberi justifikasi kepada pilihan bahan yang paling sesuai. Kesimpulan projek. Projek ekotermbos membantu murid memahami bahawa tidak semua bahan mempunyai keupayaan penambah haba yang sama. Dengan membandingkan suhu fake ice selepas menggunakan pelbagai bahan penebat, murid dapat membuktikan secara saintifik bahan yang paling berkesan mengekalkan kesejukan. Projek ini menjadikan konsep haba lebih konkret, menarik dan mudah difahami.